Itu Kids Club. Lobby sana kot. Alah. Where are we? Kalau hujan macam mana? Hujan ke bawah lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hotel lobby. Okay, kita orang dekat Double Tree Putrajaya. Staycation dekat sini 1 malam je. Nasi pulut mangga spring roll. Apa popiah pulut mangga. Sedap ke? So kita orang dah check in. Kita kena naik lift. Kita punya blok sama dengan lobby tapi tingkat 1. Kita dapat tingkat lagi tinggi lagi biasa. Tapi dapat tingkat 1 je. Let's go. Cuaca agak panas berpeluh-peluh terik gila. Even though kita orang lalu kat dalam ni nak cari bilik pun berpeluh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Iya. Okay, let's room tour. Aku tunjuk room tour. Ini package apa? Okay, kita punya bilik double guest room king bed. King bed ada. King bed, carpet. So selesa. Ada TV, aircon. Wow, cermin besar. Kita masuk toilet dia. Wow. Bersih. Dia paling penting hotel ni bersih. Yang paling penting juga kita nak tengok view dia macam mana. Tapi view kita orang depan jalan. Tara. Kalau sana view menghadap bilik. Tak pernah menghadap jalan. Tapi tak boleh buka, dia kunci. Dia lock. Dia lock. So tak boleh nak buka. Kita orang just tengok macam di penjara. Macam ni. Ada. Okay lah. Tak apa, satu hari. And then kita dapat cookies. Free cookies yang orang bagi. Soft cookies. Dia bagi seorang satu lah. Guest yang datang, dia akan bagi seorang. Guest berapa guest yang dia akan datang. Berapa guest yang datang, dia akan bagi seorang satu. So actually kita orang staycation kat sini sebab malam nanti kita orang ada wedding kawan sekolah kita orang. Wani. Pernah dulu ada satu video yang kita orang main Skynet dekat Hulu Langat. Dia lah kahwin. Dia kahwin dekat Bora Ombak nama dia. Bora Ombak. Betul-betul sebelah hotel kita orang ni. Just kita orang jalan kaki je lah. Malam ni dia punya perkahwinan bertemakan orang pergi haji lah. Semua putih. Semua putih je. Nasib baik raya tahun ni aku berbaju putih. So tak payah nak cari baju putih. Kalau tak aku kena pakai tuxedo. Sekarang ni aku ingat nak baring kejap dan nak mandi swimming pool. Mandi swimming pool sebab panas ni sedap mandi swimming pool. Jom kita pergi pool. Kita tengok rooftop dia, rooftop pool. Okay, tadi kita orang tengok rooftop pool. Okay lah, nak mandi. Kita tengok lakeside pool lah macam mana. Tunjuk Aidan. Excited tengok malam budak. Ada water splash. Water splash and bath. Wow. Kalah saya main chess. Besar chess dia.
Ada budak baru belajar chess punya. Tengok. Dia tengah fikir. Sini. Serius? Jap. Tak boleh. Mutamat? Ini boleh L kan? Sini. Okey, kita tengok kemenangan. Ini Gaza. Ding Queen. Ding. Tung. Yeay! Ini Israel, ini Gaza. Saya dah Kalah. pandai main. Nanti saya dah pandai, kita fight balik, okay? I'm fast learner, okay? I'm fast learner. Fast learner kita berrelax kejap dalam kolam. Best lah ni kolam. Best? Selepas kekalahan. Alah, itu bukan kekalahan, itu percubaan. Itu macam tak ada kesan pun untuk orang. Selalunya orang yang akan menang. I'm fast learner. Berniaga kalah. Orang sekarang ni orang setengah sibuk bersiap untuk orang kahwin. Kita orang sibuk nak main di kolam. Pukul 8 tu baru kita pergi kan pagi. So dia punya event akan start selepas maghrib. Actually pukul 7. Tapi kita orang ingat nak selepas maghrib senang sikit. Bawah ni je dia punya hall. Tempat tiga. Yes. So kita orang tunggu kawan-kawan yang lain jugalah. Kawan-kawan sekolah yang lain. Kawan-kawan sekolah yang lain macam Iqwa, Bob. Ada kan ni. Mungkin Bob awal sikit lah kot. Kita orang minta dia datang awal. Aku dah lama tak swim. Masuk air tu terus semua. Tenang ribut jiwa, pergi jalan menjauh, teman dapat juga tenang. Sambut orang lah. Laju. Dia try. Tapi dia macam terus ke bawah. Kalau lagi berat lagi tersampak ni. Laju. Yalah lagi masuk lagi berat lagi tersampak lah. Best. Happy ready. 1, 2. Kuat kan? Seronok main splash pool. Best. I'm so excited. Laju dia tak ada bincang tau. Dia seorang lah dewasa main gongsu. Tapi dia turun agak laju lah. Macam boleh tercampak lah bila dia dalam turn corner. Dia punya rendah. Jadi sakit punggung lah belaga. Sakit punggung, sakit kaki. Tengok budak-budak dia turun berdesuk. So sekarang kita nak naik atas bilik, nak bersiap untuk wedding malam ni. Let's go. Oot. Kasut je. Kasut dengan kereta. Kami sambut anniversary kat kenduri orang lain. Pakai baju tradisi. Dinner ada orang sponsor. Jom kita berjalan ke Dewan. Nak start dah dia punya nikah. Cuaca malam ni panas lagi. Aku ingat hujan. Dalam fokus tulis hujan. Tapi panas. Berpoloh-poloh. Assalamualaikum. Allah ciptakan kepada kamu wahai kaum lelaki pasangan dari diri kamu sendiri. Abang Jago sudah sampai. Saya Aziz Al-Rahim. Kepada wali saya yang bernama Muhammad Faizal bin Muhammad Azhar. Saya
kandung dia. Tak bang, bukan anak seorang. Kita ada Bob dan selesai majlis pernikahan Wani dengan nafas 2 kali. Hai Bob, lama tak masuk video aku Ibu tahu ni dia. Ha? Abang ni baru dah tahu ini. Dia tak, dia paling tak. Dia dulu cerita pasal boyfriend dia je. Mana ada beritahu family. Bunyi mute. Nanti pulang balik. Mana simpan balik. Lipat balik kan. Omai tak dapat kita. Omai tak dapat ni. Ni Bob, nak mic ni. Jangan tak. Aku seorang je lelaki kat situ. Tu dah naik. Oh, apa? Nano sekali. Nano je Nano. Last. Kau lah sekali. 5 beta. 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 Gambar kelas. Kalau kita makin lama kecil. Dalam bulan. Cepat ucapan. So, sebelum buat macam ni. Aku kat. So, kepada Wani dengan pasangan selamat pengantin baru, semoga hingga ke anak cucu, hingga ke ayat-ayat. Harap tak ada kenduri lain lah. Tak cuba balik umrah. Itu kad. Kepada Wani dan pasangan, selamat pengantin baru, semoga murah rezeki, insyaAllah, amin. Buat kenduri kat Hong Kong. Ha? Kenduri kat Hong Kong. Kenduri Hong Kong, mari. Ucapan. Ucapan untuk siapa? Wani. Wani selamat pengantin baru. Semoga kekal kat anak cucu. Dah cukup. Selamat pengantin baru Wani. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Kami mengucapkan selamat pengantin baru. Sebelum Cina kan? Confirm yang kecil tu macam Singapura kan? Yes.